Salah satu ayat closing yang saya selalu guna ialah sebab bila kita jual produk, produk kita biasanya ada orang lain kat jual, betul tak? Dia tak ada bisnes yang kita je jual. Biasanya benda tu tak bagus lah kan. Kalau produk yang bagus ni ramai orang jual. So bila macam tu, kita nak macam mana kita nak pilih supaya orang tu beli dengan kita? Kita dah explain. So kita nak dia beli dengan kita je. So biasanya saya akan cakap, okay, you boleh dapat produk ni kat mana-mana, tapi biasanya ialah you tak akan dapat teknik pengambilan yang high impact. So orang takut tahu beli produk habis duit banyak tapi tak jadi. So kita boleh gunakan elemen elemen ketakutan itu supaya dia beli dengan kita. Sebab dia dah dapat konten kita, kan? So by right dia beli dengan kita lah sebab kita yang berjaya tarik perhatian dia kan. So jadi antara benda yang you boleh share macam tu lah, teknik pengambilan yang betul. Sebab produk ni memang available dekat lain tapi teknik tu hanya pengedar ataupun penjual yang berpengalaman saja boleh kongsikan benda tu.